Dia menjadi satu persepsi kepada orang Melayu bahawa you guna semua bangsa pergi lawan, tapi you sebagai Cina, you sendiri tak mau pergi lawan. Sebab sekarang Teo Ni Ching kalau mengikut saya carian tu, beliau adalah pengerusi DAP Johor. Dan kalau kalah tu, biasanya dia memang kena letak jawatan atau bersara daripada politik lah. So strategically, biasanya orang yang dah naik kan, dia akan letak dia punya askar tu pergi lawan. Tapi daripada aspek ni, saya punya pandangan lah, pengundi Melayu kebanyakan memang tidak akan menyokong DAP. So hari ini, setelah lama bercuti, 5 hari daripada weekend ni, ada beberapa isu panas lah yang hot, yang saya telah dapati daripada news kita ni. Salah satunya adalah berkaitan dengan Johor juga, di mana YB Marina binti Ibrahim, beliau mengatakan bahawa beliau akan bersara daripada politik lah, terutamanya daripada politik Johor. Kita tak pasti sama ada ini adalah salah satu tindakan di mana beliau maybe just at the heat of the moment lah mengumumkan bahawa beliau nak bersara. Itu yang pertama, topik pertama tu. Yang kedua tu, akhirnya I think in episode 1 ke 2 kita pernah cerita pasal Johor, kerajaan Johor atau di bawah pimpinan BN, dia nak gerak solo. Sekarang memang dah bubar dah. I think on the 1st of June, kerajaan di bawah yang amat bahagia, Menteri Besar Johor telah mengumumkan bahawa DUN Johor akhirnya dibubar. Memang dah bubar. So biasanya dah bubar tu, kita akan ada pilihan raya lah. So kita akan masuk juga. Seterusnya kita nak bincang juga pasal ada satu isu berkaitan dengan filem di sinema. Filem konspirasi yang telah tiba-tiba di-ban lah. Tak tahu oleh pihak Finas ke atau yang dirancang oleh penerbit sendirilah. Seterusnya ada satu isu juga berkaitan dengan isu MDV dengan YB Wong Chen daripada Parti Keadilan Rakyat, di mana beliau telah pun ditamatkanlah perkhidmatan. Dan seterusnya isu yang agak hot di PJ Hospital dan juga di Petaling Jaya dan juga hospital di daerah Kampar, Perak. So, tanpa lengah masa, saya nak teruskan kepada topik pertama kali ini. So, okay, Hidayah tahu tak siapa YB Marina ni? Okay, so YB Marina ni, sebenarnya beliau adalah salah seorang ahli DUN daripada ahli Dewan Undangan Negeri lah di Johor, dan beliau berasal daripada parti DAP lah. DAP. Tapi sekarang kan dah DUN Johor dah dibubar. Dan beliau tiba-tiba dalam dia punya social media mengatakan beliau tidak akan bertanding bagi kerusi yang disandang beliau lah di DUN Skudai. Tapi sebelum tu, kepada yang tidak mengetahui siapakah Marina ni, tapi untuk memberikan penghormatan, saya akan panggil dia YB lah, sebab dia masih lagi YB sehingga ahli DUN baru dilantik. Sedikit sebanyak tentang latar belakang lah YB Marina. Okey, YB Marina ni sebenarnya telah menyertai parti DAP pada tahun 2017 mengikuti cawangan Indra Putra, kalau tak silap. Dan pada masa tersebut, beliau telah pun berkhidmat lah dengan masyarakat dan semua tu, dan dipilih menjadi ahli local council lah, ahli local council di daerah Majlis Kulai. So, Skudai ni dibawa Kulai lah. Dan seterusnya, beliau telah pun pada masa yang sama berkhidmat sebagai ahli kaunselor kan, ahli majlis lah. Dan beliau telah pun sendiri yang dikatakan YB Marina, telah pun berkhidmat di area layang-layang. Layang-layang ni salah satu lah kawasan DUN di Johor, dan pada masa tersebut adalah di bawah pegangan yang amat bahagia Menteri Besar Johor pada masa tersebut, bukan lagi Menteri Besar, tapi Exco Sukan dan Belia. So sepatutnya beliau mengatakan pada 2018, mungkin beliau, bukan, 2022, sepatutnya beliau diletak bertanding di area layang-layang, tapi diletak bertanding di Skudai. So, Skudai ni sedikit sebanyak lah. Skudai ni di Johor, dia area lebih kurang, I think, populasi orang Cina lebih tinggi daripada orang Melayu. Dan Marina ni seorang
bangsa Melayu lah, dan diletakkan untuk bertanding di area kawasan majoriti Cina lah. Dan beliau pun telah menang. So majority, I think dia menang di Skudai 13,000. YB Marina mendapat undi 26,359 undi berbanding lawan-lawan dia lah. So majority undi yang dia dapat tu, dia menang 13,000. So kita kira dia dah menang dengan landslide lah, undi yang agak tinggi. Tapi isu sekarang adalah sebab Dun Johor dah dibubar, ada kabar angin lah bahawa beliau akan diletak untuk bertanding di kawasan majoriti Melayu. Dan kawasan yang dicadangkan tu adalah Tiram. Tiram tu pun adalah salah satu kawasan yang mempunyai majoriti penduduk Melayu lah. Dan penyandangnya adalah daripada UMNO Barisan Nasional, iaitu Azizul Bachok. Dan beliau juga menang di Tiram pada 2022 lah, dengan undi 22,939 undi dengan majoriti 5,000. Jadi di kawasan Melayu ni biasanya kalau kita lihat pilihan raya, undi kalau yang pemimpin Melayu menang tu, dia punya undi tak akan tinggi sebab dia ada persaingan daripada Perikatan Nasional. So Perikatan Nasional ni pada masa tersebut adalah hasil gabungan daripada Bersatu dan juga PAS. Jadi sebahagian daripada penyokong-penyokong yang tidak ingin menyokong UMNO Barisan Nasional, so undi tu kebanyakannya akan pergi kepada Perikatan Nasional. Tapi China tak ada pilihan. Dia memang akan undi balik parti China yang dia orang nak lah. Sebab kebanyakan undi China pun dah menjadi satu fixed deposit lah kepada parti DAP. Okey, sebenarnya kenapa hari ini kita nak bawa bincang isu YB Marina ni? Pertama sekali, kita kena tanya, kenapa beliau mengatakan nak bersara daripada politik? Daripada pandangan saya dan melalui social media, post-post social media, sebenarnya beliau telah pun ditawarkan untuk bertanding di Tiram, yang mana most likely dia akan kalah lah. Tapi ini hanya pandangan peribadi. Sebab kenapa? Ada satu surat yang tular tu online ini, di mana beliau mengatakan bahawa pada 17 Mei 2026, beliau telah menolak tawaran yang diberikan oleh saudari Tiony Cheng. So, Tiony Cheng ni adalah MP kepada Kulai di Johor. MP tu adalah ahli Dewan Rakyat untuk peringkat federal lah, di mana Marina ni asal daripada Skudai, Dun Skudai. Sekarang diminta bertanding di Dun Tiram. So, walaupun dia kalah, beliau akan ditawarkan jawatan GLC. GLC tu government link company lah. Mungkin akan diberikan jawatan pengurusi, mungkin akan diberikan apa-apa jawatan lah, non-executive punya director lah. Yang ni memang biasa dalam politik. Tapi yang ini saya kagum sikit lah, di mana beliau mengatakan beliau menolak tawaran inilah dan mengatakan akan terus untuk bersara daripada politik di Johor lah. Tapi saya tak pasti sama ada ni persaraan sementara waktu ke atau untuk tempoh jangka masa panjang lah. Lepas tu ada juga pihak-pihak daripada parti lah, wakil YB Marina mengatakan sebenarnya YB Marina bukannya ditawarkan jawatan GLC, tapi ditawarkan jawatan dalam badan berkanun. Contoh badan berkanun ni banyak lah, daripada EPF lah, bukan EPF lah, tapi contoh-contoh adalah seperti EPF. Ada sesetengah jabatan kerajaan tu yang diwujudkan di bawah akta tapi bukan di bawah syarikat. Sebab ini I rasa adalah satu cara untuk maybe nak divert attention ke, sebab kenyataan seterusnya daripada YB Marina tu adalah, ini semalam je dia post, when you lie, you have to tell another lie to cover the first lie, then another lie and so on. Maksudnya, I rasa beliau tidak setuju dengan kenyataan bahawa beliau ditawarkan kedudukan di badan berkanun.
Sebab parti DAP ni sebelum ni untuk dia orang menjadi pemerintah kerajaan kan. Maksudnya masa dia orang bertanding, manifesto dia orang memang katakan kita tak akan tawar GLC lah semua tu. Dia orang nak orang swasta dan bukannya orang politik masuk ke dalam GLC ni untuk takbir GLC supaya GLC ni boleh mendatangkan keuntungan atau membawa hasil yang positif lah. Itu adalah kedudukan lah. Tapi daripada surat layang ni, saya boleh nampak adalah ini adalah satu tindakan yang tidak patut lah. Tapi saya kagum dengan YB Marina. Because dia cakap walaupun saya besar lah daripada politik, saya tetap akan memenuhi saya punya tanggungjawab untuk berkhidmatlah sehingga ke akhir penggal. So, ini membawa kepada beberapa persoalan daripada isu YB Marina ni. So, parti DAP ni dia sebenarnya dikatakan sebagai parti berbilang kaum. Tapi setiap kali dia orang keluar bertanding, dia punya calon Cina tu, dia akan tanding balik di kawasan majoriti calon Cina. Dan biasanya dia akan tanding dengan wakil-wakil daripada MCA lah. Itu yang pertama. Yang kedua tu, tak ada pun seorang pemimpin DAP Cina yang sanggup bertanding di kawasan majoriti Melayu. So, itu yang saya selama ini tengok. Dan saya juga tunggulah. Maybe one day the DAP top leader, they will contest lah di kawasan majoriti Melayu. Tapi yang saya nampak tu so far memang tak ada. So, hari ini saya boleh nampak sebenarnya YB Marina ni, dia pun ada masa dia puji juga kerajaan negeri Johor. Sebab kerajaan negeri Johor dibawa Menteri Besar yang amat bahagia Hafiz On, Datuk Seri Hafiz On. Memang kuat kerja, memang rajin, memang selalu turun padang lah daripada isu immigration Singapura Johor. Dan dia sendiri pun mengatakan sebenarnya BN Johor memang menganggap parti-parti lawan sebagai kawan dan memberikan peruntukan yang sama rata. So ini there's something that I think dia puji lah. Mungkin adakah ini adalah salah satu faktor menyebabkan beliau you want to puji banyak kan, you pergi tanding kawasan Melayu lah. I don't know. But what I can see that apakah nasib YB Melayu di dalam DAP yang lain? Contoh yang Saifurah yang menjadi MP di Bentong. So ini menjadi satu persoalan tau. Dalam aspek politik DAP ni, adakah wakil-wakil rakyat atau DUN berbangsa Melayu di dalam parti DAP sebenarnya dilatih atau diberikan peluang untuk mewakili parti, tapi seterusnya tetap akan diletak untuk bertanding di kawasan majoriti Melayu. Sebab all of this, they all started from the area yang mana majoriti bangsa Cina. So, kalau menang satu penggal kawasan majoriti Cina, penggal kedua, you kena pergi lawan di kawasan majoriti Melayu. Supaya teknik ni dia membolehkan DAP mengembangkan lah pengaruh dia di negara ni lah. Sebagai contoh, yang Saifurah ni adalah MP di Bentong. Bentong tu di Pahang lah. Yang asal kawasan dipegang oleh MCA, Presiden MCA China, iaitu Tan Sri Liao Tonglai lah. Dan Tan Sri pun kalah lah. Pada masa tersebut, 2018, 2022 pun kalah teruk. Dan 2022 kalah kepada Yang Saifurah. Seterusnya, Shahrizad Johan, salah satu naib presiden kepada DAP. Beliau sebenarnya sekarang MP kepada kawasan Bangi. Bangi ni 122,000 populasi sampai 140. Yang dulu disandang Dr. Ong Kian Ming. Kawasan ni memang kawasan majoriti Cina lah. Tapi MP sekarang DAP dibawa Shahrizad Johan. Jadi persoalan saya adalah, adakah Shahrizad Johan dan Yang Saifurah akan dipindahlah, diminta bertanding di kawasan majoriti Melayu untuk tahun depan. Sebab pilihan raya besar persekutuan mungkin akan diadakan tahun depan. Sebab dia punya tempoh tu akan genap lah. I think 2028 punya Februari ke atau apa. Tapi tahun depan biasanya beberapa bulan sebelum tu akan mohon untuk dibubarkan parlimen lah.
So ini yang menjadi persoalan lah. Sebab untuk ahli-ahli DAP Melayu yang kalah pun sebenarnya ada juga yang ditawarkan kedudukan senator GLC. Sebagai contoh, Senator Umar yang bertanding lawan MCA Presiden di Ayer Hitam. Beliau kalah di Ayer Hitam tapi ditawarkan tawaran senator. So adakah ini menjadi satu insentif lah. Walaupun you kalah, you tetap ada jawatan. Tapi adakah ini politik yang diminta oleh kita semua lah? Sebab I think rakyat dia nak lihat progress, polisi, prestasi dan result. And all of this I think so far dekat Johor sahaja, I have to give Datuk Hafiz on A+ lah untuk semua ni. Because kalau pihak lawan tu boleh puji, maksudnya you are something lah in Johor. Okay, lepas tu ada lagi satu persoalan. Kalau dekat kita punya landscape politik, yang wakil Dewan Rakyat tu, yang pergi parlimen tu adalah MP Persekutuan. So biasa dekat satu kawasan tu, dia besar sikit, dia akan ada DUN. Contoh di Kulai, dia ada DUN lah tersendiri, yang salah satunya Skudai lah. Tapi kenapa Tony Ching tak pergi lawan dekat Tiram? Itu yang juga menjadi satu persoalan saya. Sebab beliau ni kuat champion abolishment GST, UEC. Lepas tu beliau jugalah yang kuat menimbulkan isu 1MDB, yang mana ramai rakyat bersetuju lah. Sebab itulah kerajaan BN dia jatuh kan. So persoalan saya adalah, as a leader, I think you should go and feel yourself in Tiram. Lawanlah dengan UMNO di Tiram tu. So ini saya nampak adalah dia menjadi satu persepsi kepada orang Melayu bahawa you guna semua bangsa pergi lawan, tapi you sebagai Cina, you sendiri tak mau pergi lawan. Sebab sekarang Tony Ching, kalau mengikut saya punya carian tu, beliau adalah pengerusi DAP Johor. Dan kalau kalah tu, biasanya dia memang kena letak jawatan atau bersara daripada politik lah. I think this is politik lah. So strategically, biasanya orang yang dah naikkan, dia akan letak dia punya askar tu pergi lawan. Tapi daripada aspek ni, saya punya pandangan lah, pengundi Melayu kebanyakan memang tidak akan menyokong DAP. Sebab pada pandangan adalah orang yang kuat berusaha, orang yang rajin berusaha, orang yang berkhidmat kepada rakyat, tiba-tiba dia diminta lah untuk, kalau nak guna bahasa kasar sikit, suicide lah, political suicide move lah. Diletak bertanding di kawasan yang besar kebarangkalian akan gagal lah untuk mendapat undi. Undi tak banyak lah, tapi kalah dapat jawatan lah. So I think YB Marina yang saya kagum adalah, pertama beliau tolak untuk bertanding. Kedua, beliau tolak jawatan GLC. Walaupun kalah, I don't think I need GLC. And she make it very clear, saya nak kembali kepada my core lah, iaitu berkhidmat kepada masyarakat. Dan saya tengok cerita beliau, sebenarnya agak touching juga. Dia ada bantu PPR, strata title semua tu. Lepas tu ada juga satu case di mana seorang makcik, dia ada cancer, and then dia teman lah makcik tu pergi pusat dapatkan rawatan cancer. Cancer tu bukan senang. Chemotherapy tu, it's more than one session. So I think all of this influence her lah, or affected her, that actually in politik dia bukannya untuk kuasa, sebenarnya adalah untuk berkhidmat kepada rakyat. So I pun nampak dalam dia punya Facebook comment dengan post, and this is true, I'm not telling a lie, that a lot of people sympathize her and empathize her. Some even ask her untuk bertanding di bawah parti bersama, parti Rafizi yang baru tu di Johor. But I think kalau saya punya pandangan lah terhadap beliau, she will not contest in any party for the moment. Tapi lepas DUN Johor dah berakhir, I have a feeling beliau akan masuk UMNO lah. Sebab dia puji tau,
Parti UMNO dan beliau mengakui bahawa di Johor memang berlainan. So Johor pun ada sokongan kuat daripada istana kan. So this is something that kita kena look through lah. So Hidayah rasa dia menang tak kalau dia keluar bertanding Skudai? Menang lah kalau tengok dia punya cara. Saya rasa kalau dia diletakkan bertanding di Skudai itu memang akan menang. Tapi itulah masalah dengan parti DAP yang saya tidak bersetuju. If it's an incumbent, maksudnya penyandang yang telah pun menang, terutamanya dengan majoriti yang besar, beliau sepatutnya diletak bertanding 2 kali. So ini berlaku dengan mana-mana DAP, wakil DAP berbangsa Cina juga. Diorang tanding 2 kali, baru dipindah sama ada kepada federal atau kepada kawasan DUN yang lain. Tapi ini tidak. It's not fair to her. Sebab ahli politik ni, kalau dia menang 2 penggal, dia boleh dapat duit pencen tau. Sehingga dia mati ke, sehingga dia punya anak masuk universiti. Sebab tu semua nak jadi YB. Dan YB ni, duit tu tak sikit tau. You tahu 1 bulan berapa dapat? Kalau untuk DUN tu mungkin 18 sampai 20 ribu. Kalau you menang 2 penggal, kalau tak silap 2 penggal, 1 penggal dah dapat duit pencen. Contoh kalau 1 penggal 18,000, sebulan you dapat 9,000. Sampai you mati tau. You tak perlu kerja kalau you hidup secara senang lenang pun. Kalau you menang 2 penggal, duit persaraan you boleh naik sampai 20,000 tau sebulan. Just like that every month you dapat. Sebab tu duit pencen ahli politik ni. Ada yang kerja tak sampai, contohlah dia ada kedudukan sebagai ahli DUN. Dia kerja 3 tahun. Lepas tu DUN dibubar, dah kira dah serve tau 1 penggal. So ada yang kerja 6 tahun, 7 tahun, terus dapat pencen 2 penggal. Makin lama makin naik. Makin lama. Contoh kalau dia jadi MP. MP sebulan you tahu dia punya gaji berapa tak? MP saja Dewan Rakyat 30 sampai 40 ribu. Itu kalau termasuk allowance semua tu yang pergi parlimen tu, sebulan boleh sampai 50 ribu. Kalau you jadi menteri dah 30 ribu, timbalan menteri dah 20 lebih ribu. Maksud yang ahli-ahli politik ni kalau tak jadi menteri akan diberikan jawatan GLC. Jawatan GLC untuk yang saya katakan tadi tu, at least minimum 20,000 to 30,000. Kalau you jadi je, tak buat apa-apa pun, bukan tak buat apa-apa lah, pergi tunjuk muka, sebulan, you boleh dapat easily 50 sampai 60 ribu. Sebab tu, kenapa setiap parti nak bertanding dan menang. Tapi bukan setiap orang boleh menang lah. Tapi itulah yang saya kagum dengan YB Marina. I salute. Because she could have said, I would just sacrifice for the party, tanding di tiram, kalah tu saya ambil ajalah GLC. Lepas tu umur bukannya muda lagi, masih muda tapi tak muda lagi, 38 tahun. Mungkin nak ada family ke. So I really salute her lah. So saya wish YB Marina, kalau you nampak video ni, consider to join another party that align with your interest lah. And also your core interest. What I meant is that your desire to serve the rakyat dan semuanya. Tapi sebenarnya saya ada soalan. Kenapa ada setengah parti tu takut nak bertanding dekat kawasan yang banyak Melayu? Okay. Pandangan ada 2. Satu pandangan yang serius, satu pandangan yang tak serius lah. Okay. Pandangan yang serius tu adalah more pragmatic lah. Pertama sekali, kalau kita lihat kepada parti, contoh saya ambil terus terang DAP. So parti DAP ni selama ni dia memperjuangkan isu-isu yang lebih ekstrim. Okay, in a sense ekstrim adalah isu UEC. Yang dia nak kita masuk Putrajaya terus luruskan UEC. Tapi dia tidak mengambil pandangan kaum-kaum majoriti lain. Contohnya Melayu. Sebab isu-isu pendidikan ni dia tak nak masuk isu UEC lah. Tapi dia akan mengambil tempat orang lain. So daripada I think existing komponen parti BN, dia orang bincang dalaman dan isu-isu sensitif ni tidak akan diperbesarkan dan dipolitikkan di
di public lah. Sebab kalau setiap orang pun bincang, setiap orang akan mempunyai satu persepsi bahawa benda ni memang salah lah. So selama ni dia memperjuangkan isu-isu yang akan mendapat sokongan orang Cina, tapi orang Melayu tak suka. That's why kalau untuk pemimpin DAP tiba-tiba nak pergi bertanding dekat Bahkan Datuk Bahkan Datuk tu area Datuk Seri Zahid lah, Presiden UMNO, memang tak akan menang. Orang Melayu dah reject. Tapi setiap ahli pemimpin dia orang tu tetap berpandangan bahawa we should be equal rights, which I think dalam landscape Malaysia ni besar kemungkinannya tidak sesuai lah. Okay. Alright, seterusnya kita tengok isu kedua ni, isu Johor. Okay, 1st of June ni adalah pada hari Isnin lah, di mana semasa setiap orang cuti kan. Yang amat bahagia, Menteri Besar Johor telah mengumumkan bahawa DUN Johor akan dibubarkan. So kalau DUN Johor ni dia adalah lebih kepada peringkat negeri. Biasanya kalau DUN dibubarkan dalam tempoh 60 hari, satu pilihan raya negeri kena diadakan lah. Dan akan dimonitor, dikawal dan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. So far, sebelum ni kita pernah bincang juga pasal yang mana yang amat bahagia Menteri Besar Johor mengatakan DUN Johor akan bertanding solo lah di bawah Barisan Nasional. Dan pada masa yang sama, Pakatan Harapan mengatakan kalau Johor nak tanding solo, kita pun akan bubarkan Negeri Sembilan. Dan kita akan tanding jugalah dua-dua di Johor dan Negeri Sembilan. Tapi so far, tak ada jawapan lagi daripada Setiausaha Agung DAP lah. Dan kami masih semua menunggu. Actually, sebelum saya start podcast ni, saya pun dah check dah. Negeri Sembilan so far tak ada berita. Sebab, kalau mengikut satu pandangan pemimpin besar UMNO, I think Datuk Seri Khalid Nordin kot. Beliau mengatakan bahawa kalau pembubaran Kerajaan Negeri Sembilan ni memerlukan persetujuan bukan sahaja daripada Yang Tuan Besar. Yang Tuan Besar tu maksudnya Sultan di Negeri Sembilan. Itu panggilan dia. Dan juga persetujuan luak, pembesar luak 4. Yang mana tu adalah penasihat-penasihat lah. So, di isu Negeri Sembilan sekarang ni, memang wujud satu pertikaian di antara Yang Tuan Besar dengan dia punya penasihat luak 4 tu. Yang luak 4 ni rasa nak menurunkan Yang Tuan Besar, nak naikkan lagi satu ahli kerabat diraja. Manakala Yang Tuan Besar tu mengatakan salah satu luak tu, bukan Yang Tuan Besar, Ketua Menteri di Negeri Sembilan mengatakan salah satu luak tu dah dipecat. So salah satu luak tu dah dipecat, jadi 3 saja daripada 4 tu. Dia tak boleh membuat satu keputusan secara konsensus untuk menurunkan Yang Tuan Besar. Itu isu di Negeri Sembilan. Termasuk juga sekarang mengenai pilihan raya Negeri Sembilan ni, pembubaran DUN ni, kalau nak bubar lebih awal daripada tarikh dia punya maturity tu, kena dapatkan persetujuan Yang Tuan Besar dengan konsensus daripada luak 4 ni lah. Itu adalah Negeri Sembilan. Okey, sebenarnya topik 2 ni saya nak bincang adalah kita nak tengok keputusan lepas. Kalau di Johor 2018 ni, masa itu ombak 1MDB wave, 1MDB punya wave tu datang, BN sebenarnya kalah dan kalah teruk di Johor. Barisan Nasional hanya memenangi 19 kerusi. Kerusi MCA, MIC habis semua dimenangi oleh Pakatan Harapan. Pakatan Harapan menang 36 kerusi. Dan PAS menang 1 kerusi. 2022, Barisan Nasional menang lebih banyak daripada 19, kembali kepada 40 kerusi, di mana MCA berjaya menang 4, MIC 1 kot. Pakatan Harapan punya kerusi berkurang 24. Maksudnya beralih lah. Dan Perikatan Nasional, iaitu PAS lah, dengan bersatu menang 3. I think this area dekat Tan Sri Muhyiddin kot. Area Tan Sri Muhyiddin tu memang banyak penyokong dia lah. So persoalan sekarang dekat 2026 ni, DUN Johor ni, dia boleh menang berapa kerusi?
Kalau pandangan I lah. So 40 ni dah tutup tau. 2/3. Kalau 2026 ni saya rasa Barisan Nasional lah. Menang. Senang saja. Kita tengok 2022. Okay. Mungkin Hidayah, you bagi nombor you dulu. Nombor. Tak, you punya fokus lah. You boleh kurang, you boleh tambah. Mungkin 35. Untuk BN. Okay. You rasa BN akan kurang? So, maksudnya kalau BN kurang ni, 5 kurang, tambah PH. Boleh jadi? Ke tak? Okay. Kalau pandangan I lah, I just have to be fair lah. BN mungkin Tekan. 45 lah. Tambah 5 kerusi. Okay. PH dia akan kurang mungkin sampai 6, 7. PN akan tambah. PN mungkin ada also less than 10. So I think BN akan ada super majority juga. PH akan kurang. Yang kurang tu daripada PH tu kepada PN. Dia pergi ke PN. Sebab juga ada daripada faktor di mana yang isu Marina ni ramai yang rasa tindakan Pakatan Harapan ni tidak adil. Yang mana nak undi PH pun tak nak undi, dia pergi undi PN. Itu saya punya pandangan lah. So saya punya fokus BN tambah 5. PH tolak 6 lah. Saya bagi dia 6. Tambah PN 6. So 9 sini. So PH, PN mungkin kurang daripada 10. Itu pandangan lain. Lagi jatuh lah. Betul. Okey, seterusnya topik ketiga ni. Movie konspirasi. Kita tengok dulu movie. Suspek cuma riliskan 30% nama whistleblower. Dan saya percaya dia akan rilis lagi 70%. Mikael Iskandar, tak ada sistem yang dia tak boleh kawal atau conquer dalam masa yang singkat. Selamat pagi Malaysia. Kita ada kurang daripada 24 jam sebelum semua nama whistleblower ni bocor. Kalau rilis bagi tu tuan, orang dah tak percaya kita dah lepas ni. I'm a politician. There's nothing else to play with but fire. Okay, ni part I nak stop lah. Okay, kenapa I stop? I think I dah tahu dah. Okay, I dah tahu kenapa filem ni dia di-ban. 14 hari je dia tayang di Pawagam. Lepas tu filem ni, movie ni dah di-ban lah. Daripada untuk ditayangkan di Pawagam lah. Sebab kenapa I rasa dia berkaitan politik ni. Berkaitan dengan dia punya part tu. Dan dalam tu mungkin ada berkaitan dengan existing parti politik lah seperti PKR lah. Sebab dia punya pelakon-pelakon ni semua kenal tak? Ada yang kena? Adi Putra tak kenal. Adi Putra, Syam Ahmed. Saimah Baik Ibrahim Azman. ni orang dulu kan. So dia orang pun terkejut kenapa movie ni diberhentikan lah daripada ditayangkan. Tapi dekat di Singapura dia orang tetap membenarkan. So yang tak boleh tengok tu di Johor tu boleh pergi Singapura tengok filem movie konspirasi ni lah. Okay, Finas ni tau. Finas movie punya ni lah. Dia untuk screener. Jabatan kerajaan untuk dia screen sama ada movie ni under 18 ke, under 13 ke. Ada tak unsur-unsur luca ke, unsur-unsur keganasan ke. Tapi yang news sekarang berkaitan dengan Finas ni adalah penerbit movie konspirasi ni yang minta untuk diturunkan sendiri. Itu yang Finas kata. You tak rasa kelakar ke? Yang asal tu Finas cakap dah ditarik balik. Lepas tu yang keluar adalah movie ni penerbit. Orang yang terbitkan, yang buat movie ni, dia sendiri kata tak cukup orang penonton pergi tengok. Tapi yang persoalan tu adalah sekarang semua orang you tengok dia punya YouTube. Ini dah 91K. So dengan semua sensationalization ni, maksudnya you sekarang tiba-tiba ban, takkanlah orang punya desire nak tahu benda ni kan lebih tinggi kan. Kalau movie ni ada hari ni, saya akan pergi tengok tau. So saya tak pasti kenapa penerbit
movie ni dia kata movie ni nak diturunkan lah, sebab tak ada penonton lah. I think politik. Jadi, so I think the part where dia ada kata perkataan tu dia mirip lah kepada WB Party lah, one of the party in Malaysia. Nah ini Ketua Pegawai Eksekutif Finas mengesahkan mengadakan perbincangan 3 hala bersama penerbit dan pengedar. Mengaku tiada unsur campur tangan berhubung penarikan filem. Maksudnya penerbit yang apalah. Kita apa? Itu Finas. Okey, seterusnya kita masuk satu isu MDB. MDB ni adalah Malaysia Debt Venture. Dia punya tanggungjawab syarikat. Ini adalah satu syarikat kerajaan lah. Dia menawarkan duit pinjaman kepada syarikat ICT. ICT itu adalah teknologi punya company lah. Contoh you buat software semua tu. Ini MDB dia akan boleh memberikan satu pinjaman loan di mana you boleh pinjam dan mengembangkan dunia bisnes lah. So saya nak cerita sikit pasal YB Wong Chen. Wong Chen ada muka tak? Wong Chen. So Wong Chen ni seorang ahli parlimen peringkat persekutuan daripada PKR dan beliau juga seorang peguam korporat. I think 2013 kot atau 2008 beliau menyertai Parti Keadilan Rakyat lah. Dan of course 2022 ni dia tetap menang menjadi ahli parlimen dan beliau ditawarkan jawatan pengurusi MDB. Okay, saya nak cakap sikit dulu, beliau pernah menolak jawatan pengurusi MDB disebabkan beliau mengatakan bahawa beliau tidak ingin mengambil apa-apa jawatan lah sebagai apa-apa jawatan GLC lah, disebabkan mereka daripada parti reformasi kan nak ubah ni ubah tu. Tapi kemudiannya adalah Perdana Menteri meminta supaya beliau mengambil kedudukan tu atau jawatan tu untuk mengembalikan kedudukan financial atau membaikilah financial status of MDB. So masa dia masuk MDB ni 2 tahun lepas, MDB rugi teruk tau. Masa dia ambil jawatan ni, MDB ni rugi 18.6 juta. 2023 mungkin setiap orang yang buat pinjaman dia bagi je. Lepas tu tak ada orang pergi kutip. Anggap MDB ni macam bank lah. Lepas tu 2023 dia rugi 56.6 juta. Rugi tau. 56.6 juta ni berapa kosong belakang ni. Tapi I think apa yang YB Wong Chen ni buat adalah dia menghentikan budaya orang call dia directly untuk buat pinjaman dan minta orang ni untuk tulis surat. Lepas tu yang panggilan-panggilan telefon ni dia semua tak layan. Itu yang dia katakan lah. Sehingga 2024 MDB mencatatkan keuntungan bersih 3.4 juta. Maksudnya daripada rugi 56 juta, 2024 tu dia untung balik. Dan 2025 ni dia tak bagi satu figure lah, tapi dia cakap double. So saya rasa estimate maybe around 6 to 7 juta. So 2 tahun yang masa dibawa jagaan YB Wong Chen, MDB telah mencatatkan keuntungan. So that's why I say dia ada background sebagai peguam korporat. Dan ini juga telah membantu syarikat MDB atau MDB ni. I think turnaround. Turnaround tu maksudnya syarikat yang mengalami kerugian, sekarang dia telah turnaround menjadi positif lah. So I think very good. Kiranya masa dapat kerugian ni, chairman sebelum ni dia terpaksa letak jawatan ke atau taklah, mungkin chairman tu sebenarnya tak penting untuk GLC ni. Dia dilantik je untuk 1 tahun, 2 tahun secara kontrak. Mungkin pengurusi sebelum ni kontrak dah tamat lah. So ada tempat kosong tu kerajaan tawarkan kepada Wong Chen lah. So ini sebenarnya sebab isu MDB ni. Nak cerita pasal juga isu pelantikan GLC. Sebenarnya setiap parti yang menang menjadi kerajaan, akhirnya macam mana diorang kata pun, dia tetap akan ada ahli-ahli politik atau dia punya tim yang masuk dan dilantik sebagai ahli lantikan GLC, sama ada secara pengurusi ke ataupun pengarah.
Itu tak akan lari punya. Tapi persoalannya, kalau kedua-dua parti ni pembangkang ke kerajaan, walaupun menang dan melantik ahli-ahli sendiri, I think moving forward, kerajaan atau rakyat perlu tengok adalah sama ada siapa yang dilantik ni, sama ada dia ahli politik ke, ahli biasa ke, mungkin salah seorang CEO yang ditarik ke, tapi kenalan parti. Kita kena tengok dia punya prestasi dan track record. Bagi juga dia peluang, walaupun nak kritik, 1 tahun, 2 tahun. Sama ada orang yang dilantik ni, boleh tak mengembalikan status kewangan syarikat ni daripada negatif kepada positif. So, kita tak boleh pergi kritik kalau, oh ini lantikan politik, saya tak suka. Tak apalah kalau dia lantikan politik, itu pandangan I. Kalau dia lantikan politik, kita tengok saja prestasi kerja dia. Sebab ada sesetengah ahli politik yang menggadaikan masa, tenaga, even their whole life just to serve. Dan kalau dia sekarang menang, tapi disebabkan janji orang politik tak boleh dilantik sebagai ahli GLC, then you akan mengorbankan atau you exclude lah the expertise. So pada pandangan I, Wong Chen ni is a turnaround specialist. Kalau dia pergi buat business, I think he will make more money. Tapi kalau ada ahli-ahli politik yang memang niat dia tu masuk jadi pengerusi sesebuah syarikat tu semata-mata nak dapatkan projek, ahli-ahli politik ni patutlah ditamatkan dia punya kontrak. Dan saya terus terang, memang daripada trend-trend lalu kita boleh nampak salah satu contoh Tan Sri Issa Samad, bekas Ketua Menteri Melaka yang didapati menerima rasuah kot untuk syarikat GLC. Saya tak nak cakap nama lah. Itu patut ditamatkan kontrak secepat mungkin. Kalau didapati memang dia masuk nak dapat jawatan semata-mata nak bagi projek. Saya nak stop lah. I think I'm just describing what has happened, what has been published dekat news dan what has been decided by case law. Saya pernah baca dia punya case law tu memang salah lah. Okay, seterusnya, isu yang hot di Petaling Jaya kita ni adalah isu hospital, di mana salah seorang YB di PJ, iaitu YB Lee Chen Chun, dia telah mencadangkan dan meminta hospital patut dibina di PJ, hospital kerajaan. Tapi Menteri Besar sebelum dia dikritik lah, dia mengatakan susah nak cari tanah di Selangor. Tapi kemudiannya telah pun bersetujulah untuk membina hospital ni. Sebab apa yang dibalas oleh Menteri Besar Selangor adalah kita kena cari tanah dulu, and then tugas kerajaan negeri adalah untuk mengambil alih tanah. Tapi yang membina tu adalah Menteri Kesihatan di peringkat Persekutuan, yang sekarang ni menteri daripada Parti Amanah lah. Sebab kenapa? Lee Chen Chun ni, dia sebenarnya ahli PJR. Lepas tu, dia punya area tu di PJ ni, walaupun you nampak banyak Cina, sebenarnya pengundi-pengundi yang paling banyak dekat PJ adalah pengundi Melayu. 46.3%. Ni daripada data 2022. Nombor ni mungkin akan mengembang. Malay voter mungkin dah sampai 49 dah. Chinese voter mungkin dah berkurang dah. Sama dengan Indian voter. Itu adalah statistik. Dan cadangan tapak untuk pembinaan hospital ni, ada dua lah yang dicadangkan oleh YB Lee. Container National Berhad Land dan juga Kelana Jaya. Dekat spot kompleks Kelana Jaya yang dekat Paradigm Mall tu. Tapi ini kemudiannya telah disambut baiklah oleh Menteri Besar Selangor bahawa kerajaan negeri akan membantu untuk mengambil alih tanah lah. Tapi KKM kena bagi duit lah untuk bina. Kalau 500 katil hospital ni untuk dibina di Taman Medan, I rasa kena juga beberapa ratus juta lah. I think 100 sampai 200 juta. Okey, balik kepada hospital di Kampar pula. Hari ni kita pergi jauh sikit. Di Kampar Perak, tak tahu ada orang Perak tak? Kalau ada orang Perak dekat Kampar tu,
patut korang tahu bahawa hospital Kampar ni memang salah satu agenda utama yang patut diberikan pengutamaan. Sebab di Kampar tu, sampai sekarang Kampar tu ada lebih kurang 120,000 orang. Tapi yang ada hospital tu satu hospital lama je dekat bukit. Hospital tu bila-bila pun boleh roboh. Tak, bukanlah, ni gurauan lah. Tapi dia bina di atas bukit. Yang saya nak emphasize tu memang dah usang, dah lama, ceiling bocor air dan tak ada YB dah ada nak pergi tengok. Tapi sejak 2019 memang ada dicadangkan satu cadangan lah, pembinaan hospital baru. Dan di 2023 pun tapak hospital tu dicadangkan di Cangkat Baru lah. Cangkat Baru ni 10 km daripada pusat bandar di Kampar lah. Dan YB, I think Exco, Siva Nesson, YB Kampar, Chong Zeming, YB Keranji, Angeline Khoo kan masa tu? Bukan. Oh, Angeline Khoo. Ya. Beliau juga telah melawat lah, dan kalau orang nak membina kan, biasa kan ambil cangkul kan. So ada gambar lah bahawa dia orang. Ada kan gambar? Ada ni gambar. Akan mengambil alih tanah dan membina hospital. Jadi sekarang dah 2026. So mengikut apa yang dia orang katakan 5 tahun tu, 2023, 4, 5, 6, 7, 8. 2028 tu patut adalah hospital di Kampar. Sebab kenapa? 2018, selepas Barisan Nasional kalah, selepas MCA kalah, MCA sebenarnya telah membuat satu perancangan dan mengutip wang dermaan daripada orang awam untuk membina Utah Hospital. Dan Utah Hospital tersebut telah pun siap dibina pada tahun 2022. Tapi itu adalah hospital lebih khas kepada TCM, Traditional Chinese Medicine. Maksudnya you bukan pergi buat pembedahan. You pergi buat urutan Cina, puncture, acupuncture, bekam. Lepas tu dia ada buat urutan tradisional Melayu, urutan tradisional Indonesia Bali style, urusan tradisional India. Itu adalah TCM. Sebenarnya hospital tu diwujudkan to work together with the new proposed hospital. Tapi pada masa ni kita nampak hospital Kampar kerajaan yang dicadangkan ni, dia punya tanah pun belum lagi diambil alih. Daripada tahun yang 2023 sampai sekarang. dah berapa tahun dah? Dah berapa ni? 3, 2, Oktober 2023, 4, 5, 6. Dah 3 tahun dah. masih I belum. think untuk you bina satu kondo, you pun perlu, kalau you yang pernah beli kondo kan, condominium apartment, nak bina daripada awal sampai atas, you perlukan 4 tahun untuk bina saja. Sebab simen you kena ada piling semua tu, lepas tu simen you kena bagi masa dia untuk keras. Sekarang I rasa 2028 tu dia memang tak akan dapat lah bina. Siap lagi lah. Sebab dia kata masih tengah proses pengambil alihan tanah. Pengambil alihan tanah ni tadi saya cakap pasal hospital PJ ni, dia sepatutnya dibawa kerajaan negeri lah. Sebab hak ewa tanah ni dibawa negeri. Dan bina hospital ni dibawa kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan bagi duit saja, bagi konsesi, bagi kontrak. Tapi kalau tanah pun tak ada, macam mana nak bina? Baik pergi bina tandas kan, lebih baik. So inilah saya nak tunjukkan ni 2019 ni, YB Kampar Chong Zeming dia pun telah mengatakan nak bina lah. So untuk dia cari tanah tu, dia ambil sampai 2023. Lepas tu sekarang 2026 dah 10 tahun lah lebih kurang, nak genap 10 tahun. Tanah pun belum lagi diambil alih. I think by the time dia kata hospital Kampar ni akan dibina, dia dah bersara dah. So itu yang saya rasa ahli politik ni kan, kalau benda tu dia tak boleh siap, dia akan lengahkan saja. Dia akan cakap, tak apalah, tanah tu kita dah 80% dah siap nak ambil alih. Kita akan dapat tanah tu. Then by next election, if you vote for me, you akan nampak hospital ni. Tapi by the next election lepas you undi dia,
Lepas the next election, dia dah ada 2 penggal, dia dah dapat 2 pencen bersara. And you will blame his predecessor, dia akan hantar dia punya orang baru ke. Nah, orang baru tu dia akan kena marah-marah. Mana hospital? Sebab Tapi yang bos dia ni dah bersara dah. Mungkin dia drive Ferrari ke lepas ni. dah lepas tangan. Dah lepas tangan lah. Ini ada terkini Mei 25 ni dekat Facebook page YB Chong Zhenming ni, sebab YB Chong Zhenming adalah MP Kampar. Dia tanya bila boleh dapat hospital Kampar yang baru. Penggal dah nak tamat agaknya, korang lah di penggal XPRU. Angelinku ni YB Keranji lah. Kesimpulannya adalah I think setiap rakyat tu dia patut menilai setiap projek yang dicadangkan tu berapakah progres pembinaan, dan sama ada ahli politik ni dia boleh deliver tak. Bukannya ke semua projek ni, at least the stage by stage dia punya development. Contoh untuk hospital ni, kalau saya di kedudukan YB MP Kampar lah, at least saya akan bagi tahu rakyat kedudukan ni tanah dah ambil alih, pengambil alihan dah tamat, sekarang peringkat piling. Okey, saya bagi tahu walaupun sekarang 2-0 2-6, contohlah kalau tahun depan dia nak pilihan raya besar kan, saya akan bagi tahu. Sebab kalau tanah tu dah diambil alih, piling pun dah start, maksudnya pemberian konsesi dengan kontrak pembinaan hospital telah pun diberikan. Cuma orang ni perlukan masa je untuk buat. Tu yang pertama. Yang kedua, sekarang tanah pun belum ambil alih lagi ni. Sebab semakin, ini yang saya selalu nak katakan, kalau you umumkan satu pembinaan projek hospital ni bukan bina kedai, dia bukan bina rumah kecil atau pondok. Dia melibatkan hektar yang besar, kawasan yang besar. Kalau semakin tahun semakin you pergi lengahkan proses ni, dia punya harga pengambil alihan tanah tu akan meningkat. Kalau dulu 150 juta, sebab inflasi dan semua tu, kalau you pergi lengah 5 tahun, tanah asal ni kos pengambil alihan 150 juta, dia akan double up menjadi 300 juta. So pada masa itu, kerajaan negeri nak pergi sign itu surat kelulusan, nak ambil alih, kos kerajaan pun telah pun bertambah. Dan masa kos ini bertambah di pertengahan ni, ahli-ahli politik yang sort of ada yang introduce buyer atau apa, they are prone to have corruption. Kalau untuk projek ini, dia bukannya nak buat duit daripada bina hospital. Dia boleh buat duit daripada pengambil alihan tanah. Then by the time hospital dah start bina dekat piling, walaupun tak siap, dan you orang rakyat pilih pemimpin macam ni, okay, next 5 years, dia menang tak menang, tengah-tengah tu dah dapat dah duit habuan semua. Dan contoh, kalau dia minta 10 juta saja, dan dia tak akan terima secara bank transfer, maybe by cash. By the time dia retire, he can just divert the 10 million out, buat business ke atau apa-apa. And no one will know about this. That's why isu ni, rakyat kena track dan pandai guna you punya rational thinking to really tanya. Kalau dia memang tak boleh deliver, just vote him out. And I'm sure the next candidate of MP Kampar that found this out, kalau saya akan buat laporan SPRM dan minta SPRM untuk check dia punya account. Buat masa dah lama sangat drag tapi tak ada progress. Bukan, dia drag, then harga belian tu tinggi, dia cakap okay, I even help you to up it to 400 million. Maksudnya pemilik tanah tu akan dapat, contohlah, tapi tak sampai 400 juta lah, itu saya far-fetched sikit lah. Contoh pengambil alihan 100 million. Sekarang dah lepas 3 tahun mungkin jadi 180 million. Tak apa, I help you to up it to 220 million. Tapi I nak 15 million. A owner is okay. Kalau saya owner, I'm okay. YB, just do what you think is correct.
but I want cash. I mean, bukan I lah, I'm just a lawyer, but I'm giving a scenario of how this can happen. Lepas tu yang project lagi, corruption on the other side, kalau nak bina hospital, yang melibatkan main con, subcon semua tu, itu satu cerita lain. Duit kerajaan boleh bagi 500 juta. Tapi nanti 500 juta tu bagi main con, yang turun kepada subcon tu 400 juta. Yang 100 juta dah jadi consultancy fee lah, yang kerja tak tahu buat apa punya. Lepas tu yang bawa tu dia turun lagi, mungkin dia ada subcon, dia akan bagi sub-subcon. Mungkin buat bilik ni ada satu subcon, tapi untuk buat pipe tu subcon lagi satu. Dia bagi duit tu, dia sendiri boleh buat 10 juta. Tapi dia bagi 5 juta, you boleh buat tak? Dia dah ambil 5 juta. Faham? So setiap level tu, dia ada satu lapisan di mana orang boleh just cut. Sebab tu, that's how corruption happen. Rasuah tu berlaku. Okay, hari ini, I think sampai sini sahaja. Kita bukannya nak kitik apa, cuma nak go to the truth. Dan satu lagi saya mohon, kalau anda rasa episod yang kita buat berkaitan dengan law, policy and isu-isu semasa ni sesuai, dan kalau ada apa-apa isu topik yang nak kita ulaskan, boleh bagi dekat komen. Dan saya mohon dan minta bantuan anda untuk like, share dan follow kita punya page dekat Lawyer Dylan ni, supaya kita boleh produce more quality talk show like this lah, and this podcast lah. Dan terima kasih atas sokongan anda. Saya Lawyer Dylan dan saya punya co-host Hidayah. So kita jumpa lagi di episod seterusnya.